Assalamualaikum. Bersama saya Syafi Ukal. Waalaikumsalam. Apa benda yang batalkan puasa? Makan, Lagi? minum, Basic sangat. uh, muntah, Yang seterusnya, berikan sunnah Nabi ketika puasa. solat tarawih, Lagi? masa buka puasa makan benda manis. Boleh terima. Apa maksud puasa bagi awak? Tahan lapar. Takkan tu je. Tahan nafsu. Okay. Yang kelima, kenapa kita kena puasa? Sebab nanti Tuhan murka. Astaghfirullahalazim. Tamatlah sudah pembola kita dengan Syafiq Ukal. Terima kasih. Tu Mio, ada orang tengah solat tu Mio. Tu. Jom kita tanya dia. Jom. Assalamualaikum bang. Abang solat apa tadi bang? Saya solat duha tadi. Masya Allah. Masya Allah, alimnya. Okey, bang, kita orang kat sini nak interview abang ni. Boleh lah. Alhamdulillah. Okey, soalan yang pertama. Apa benda yang batalkan puasa? Perkara yang membatalkan puasa. Contoh yang paling senang saya boleh bagi. Makan, minum, bermaksiat. Okey. Soalan yang kedua. Berikan sunnah Nabi ketika puasa. Antara sunnah Nabi ketika puasa. Okey, yang pertama mulakan berbuka dengan makan-makan yang manis. Saya Agak cringe di situ. Okey, tapi tak apa. Abang pun dah lari, abang dia pun dah lari. Maka kita tamatlah kat sini.